Cara elak kena sexual grooming di asrama. Semua pelajar wajib tahu. Pemangsa seksual biasanya tak terus serang. Mereka main psikologi dulu. Mereka mulakan dengan pujian, layanan istimewa, beri hadiah atau belanja makan. Kalau kita tak bijak, kita mudah rasa selesa dan percaya itulah saat bahaya bermula. Pertama, jangan mudah terima hadiah atau layanan istimewa terutamanya dari orang yang bukan keluarga. Kedua, jaga batas pergaulan walaupun dengan senior atau warden sama jantina. Elakkan duduk berdua-duaan atau sembang perkara peribadi secara berlebihan. Ketiga, berhati-hati dengan siapa yang kita rapat di media sosial, terutamanya kalau mereka tunjuk atau minta gambar pelik atau cerita masalah rumah tangga. Keempat, pakai sopan walaupun dalam asrama. Ada kes tidur pakai kain pelikat je waktu tengah tidur tanpa sedar rumit selak kain mangsa dan dia buat apa? Kita tahu-tahu je lah. Dan kelima, kalau ada yang cuba sentuh, minta atau tunjuk gambar lucah secara berdepan atau ajak ke tempat sunyi, cepat-cepat jauhi dan laporkan. Jangan takut. Mempertahankan maruah bukan salah. Sebaliknya, berani bersuara ialah tanda cerdik dan berwibawa. Lindungi diri, bantu rakan dan jadikan asrama tempat yang selamat untuk semua. Saya ada buat e-book yang kumpulkan lebih 100 panduan keselamatan daripada bahaya, termasuk keselamatan daripada bahaya jenayah seksual macam ni. Jemput dapatkan dan amal semua panduan yang ada.